Percaya je kat ibu. Kau makan banyak kau ayam kampung dia tak ada lemak. Ni bukan ayam kampung, ni ayam tua. Serius. Ni ayam tua, bukan ayam bandar, ayam kampung. Dia ayam bandar tapi dia tua. Makan. Makan, nanti kau menyesal. Kita PC air cakap dia. Pedas tak akak? Dia tanya. Pedas tak? Tak ada kau makan je komen. Pedas dia ngam-ngam. Pedas sangat tak? Dia rasa pedas tu. Dia balance rasa dia. Nasi dah habis. Nasi tu ada lagi tu sikit. Sambal totok tu macam mana? Okey, sekejap. Sikit-sikit. Tengok ni sambal totok kita macam mana? Nampak tak? Penuh awak, penuh. Ibu guna bekas kaca tau awak. Jangan risau tak pecah sebab kita banyak protection awak. Nampak sambal totok kita? Weh, sumpah sedap kawan kau. Sumpah sedap gila. Ibu kan, apa yang saya boleh cakap? Ibu kalau jual makanan, dia masak sendiri seikhlas hati. Dia bukannya pakai kilang. Kita sumpah kita tak ada kilang awak. Ibu masak sendiri pakai tangan dia, tahu tak? Aku ni tak ada bawa pakai mesin. Sambal ni korang jangan risau sebab dia rasa pedas. Dia bukan sambal manis. Salah satu dia orang akan jadi pening. Lagi satu korang, ibu bukannya jenis yang aku nak jual makanan asal buat je. Masak je tapi tak sedap. Sumpah sedap awak. Awak akan suka dan awak akan repeat. Ada setengah orang jual makanan asal boleh, asal jual je kan. Makanan sedap tak sedap dia jual je kan. Tapi ibu make sure dia kena potong habis, makanan dia kena sedap barulah dia boleh jual awak. Dah sold out belum? Dah sold out sama tu. Dah sold out. Kita dah sold out. Aduh, susahlah sebab bukan kita yang control stok. Kita tak tahu stok ada berapa lagi. Dulu kalau kau masukkan stok kau cakap. Sambal totok soal awet. Pedas tak sambal totok tu? Ada apa dekat dalam tu? Ada cinta saya. Cinta ibu. Kita ada cinta. Kita ada lada, kita ada ikan bilis, kita ada bawang, Tapi rasa ikan bilis tu banyak, bukan sikit. yes, aku tak kena hati kau. Betul. Ibu masak memang tak kedekut awak. Memang banyak gila. Ada saya beli sambal totok ada dekat tak sebut. Tak sedap, langsung tak sedap. Tapi yang ni sumpah sedap weh. Sedap dah mampus weh. Last stock untuk sambal totok dah habis stock. Last stock korang. Last Last stock korang untuk sambal totok. So, Nurul balik masuk. okey, admin ibu masukkan sekarang stok sebab stok untuk sambal totok ini adalah stok last stok kita boleh letak awak. Lepas tu habis dah. Habis dah awak. Safwan makan duduk. Dia Duduk ni. Dia tengah duduk tu nampak. Dia tengah duduk. Ada kursi. Halim kuning. Ya, boleh duduk. Tak ada COD ke Kak Belas? Kita tak buka COD awak. Saya minta maaf kita tak buka COD. Sebab ni adalah makanan awak. So Okey, kita kakak buka Nurul dah COD. masuk. Siapa cepat dia dapat. Kita Cepat tengok kat kuning ni. maybe stok akan ada pada 2-3 hari lagi. Kita tak boleh buat apa. Okey, sambal totok. Ini last stok kita boleh letak sebab ni memang dah tak ada dah ibu. Sebab ibu bukannya buat dekat kilang. Kalau kat kilang tak best. Ibu menggoreng pakai tangan sendiri. Handmade. Pakai tangan ibu sendiri tahu tak? Sebab buat kat kilang tak best pakai mesin kan? Pakai mesin tak best. Ini ibu masak sendiri awak. Awak beli semua makanan ni boleh tahan semua setahun. Tapi bila awak dah buka, awak kena letak dalam peti. Tapi belum buka, boleh tahan setahun awak. Betul. Saya kena Kau memang tak makan hari tadi. Daging dendeng tak ada kan? Dah ada. Daging dendeng tak ada. Sekarang ni dekat dendeng pula. Dekat sini tak ada dendeng. Tapi daging dendeng, sambal bilis, sambal totok, ayam ungkep, semua ada dekat beg kuning tu awak. Awak tekan je. Okey? Tapi sambal totok kita ini sahaja yang tinggal dekat dalam beg kuning. Lepas tu dah tak ada dah awak. Tak ada dah. Soal ke? Mana soal? Masuk. Habis. Sambal totok dah habis. Okey. Alhamdulillah. Korang siapa beli sambal totok? Kalau korang rajin, okey, korang buka, korang goreng balik, korang buat